kita berpada, cukuplah kita menyambut Maulidur Rasul, maka kita dah mengingati Nabi. Itu betul juga. Tetapi bagaimana penerusan pengingatan kita sepanjang hayat kita kepada baginda Rasul, maka dia memerlukan kepada satu ilmu, yang mana ilmu itu kalau kita pelajari, ada disiplinnya, ada kitab-kitab yang tertentu berbicara tentang ilmu sirah. Jadi pada malam ini insya-Allah, bermula pada malam ini, kalau ada kata ada rezeki, kita akan mulakan pengajian kitab sirah kita, yang mana kita akan gunakan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ni kitab ni. Nipis je. Jadi insya-Allah kalau kita boleh ikut setiap bulan, anda kata ada rezeki, boleh khatam. Boleh khatam insya-Allah. Kemudian kita boleh sambung kepada kitab yang lebih besar, seperti kitab-kitab yang kita kata Mu'tabar, Ibn Hisham dan sebagainya. Ini sebagai permulaan saja insya-Allah. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi malam ini kita akan buka lah pengajian kita, permulaan pengajian kita dengan kita memberi kita kata sedikit lah setakat mana yang mukadimah ataupun setakat mana bab yang kita sempat sebagai pendahuluan pengajian kita. Berkenaan dengan kitab ini, kalau kita lihat Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, ia merupakan sebuah kitab ringkas yang berkaitan dengan sirah yang ditulis oleh oleh Syekh Muhammad Khudari Bek. Beliau ni seorang kita kata pensyarah ataupun kita kata tokoh sejarawan yang berasal dari Mesir. Waktu itu beliau menjadi juga pensyarah sejarah Islam di Universiti di Mesir. Beliau banyaklah menulis kitab-kitab tentang sirah dan juga beberapa kitab tentang fiqh. Boleh dapatkan, saya rasa terjemahannya pun ada dijual, terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, ataupun anda kata nak gunakan kitabnya yang berbahasa Arab pun tak ada masalah, kita boleh gunakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan. Okey. Kita mulakan dengan baca mukadimah, pendahuluan yang ditulis oleh Syekh Khudari. Kita ambil berkat, kita bacalah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahat lana sabilil hidayah wa azhat 'anil basairina rashawatul ghawayah. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalathu syahidan wa mubashiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى الأصحاب الذي هجروا الأوطان يبتغون من الله فضلا ورضوان والأنصار الذي آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا أما بعد فيقول المحمد الخضري بن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري: كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغاربين. Maksudnya, Syekh kata, saya mendapati pada diri saya sejak permulaan, maksudnya mungkin sejak beliau mulakan pengajian, beliau melihat agak sukar irtiyahan liqiraah untuk membaca sejarah-sejarah golongan yang terdahulu dan kisah-kisah orang yang silam. Wa ajiduha li aqlil insan ahsanu muhadzabun wa ansahu ma'lam. Dan saya mendapati juga dengan membaca sejarah golongan lampau ini, golongan silam ini, dapat memberikan satu pencerahan ataupun memberikan satu peringatan dan menjadikan satu panduan kepada kita yang hidup pada zaman hari ini. Wa kuntu ara fi tarikh nabiyina alaihi salatu wassalam, dan saya melihat berkenaan dengan sejarah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma laqihi min adha qaumihi, yang mana baginda terpaksa menghadapi ancaman daripada kaum baginda, hainama da'ahum ilal haq,
tatkala baginda menyeru mereka kepada kebenaran, wa azimu sabrihi, dan betapa besarnya kesabaran baginda, hatta hajarul autani, sehingga baginda berhijrah meninggalkan tanah airnya, wa biladihi, dan negerinya. A'zamu murabbi lil afkaril muslimin, adalah menjadi satu didikan, satu peringatan, satu pelajaran pelajaran yang paling besar buat kita umat Islam. Ini Syekh kata ni dalam pendahuluan dia. Baik. Fa innahu yadulluhum ala ma yajibu ittiba'ahi wa ma yalzamu ijtinabih. Maka sesungguhnya Nabi kita itu menunjukkan kepada kaum mereka, kaum baginda iaitu kaum Quraisy ketika itu, terhadap apa yang wajib untuk mereka ikuti dan apa yang perlu mereka tinggalkan. Liyasudu kama sada sabikun, sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi kepada kaum-kaum mereka yang terdahulu. Wa khususan ma yata'allaqu bil hukami min ijtizabin nufusin nafirah, dan juga berkaitan, khususnya berkaitan dengan bin hukam, dengan hukum hakam, hukum hakam yang membantu ataupun yang membentuk jiwa manusia. Wa ta'lif baina qulubil mukhtalifah, dan juga menyatukan, mengeratkan hubungan di antara hati-hati yang pelbagai, maksudnya pelbagai orang lah kan, kaum dan sebagainya. Bagaimana Nabi menyatukan, seperti mana Muhajirin dan Ansar. Wa ma yata'allaqu biqawadil juyus, dan juga dalam pengajian sirah ini juga kita melihat ataupun kita akan membaca hal-hal yang berkaitan dengan aqwadil juyus, kepimpinan baginda di dalam pasukan tentera. Min ta'alifir rijali wa ihkamil mu'addat, dari sudut kita menyusun, dari sudut Nabi menyusun pasukan tentera itu, dan juga pentadbiran ataupun persiapan dalam menghadapi peperangan. Hatta yatimmu lahumun nasru ala a'daihim, sehinggalah Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada baginda dan para sahabat. Ni kita baca tentang sirah ni, semua kita akan soroti bersama tentang perkara-perkara ini. Wa ma yata'allaqu bil amati min ittihadi qulubihim wa siruratihim yadan ala man siwahum, dan juga kita akan melihat berkaitan dengan kesatuan hati-hati mereka, iaitu para sahabat ketika itu di bawah kepimpinan Nabi SAW, yang mana melangkaui, yang mengatasi kaum-kaum yang lain. Fakuntu, ini start pada sini. Jadi bila Syekh Qudari menceritakan, okey, kita baca sirah, kita akan tahu tentang kelahiran Nabi, tentang pengorbanan Nabi, tentang bagaimana Nabi membentuk masyarakat, Nabi membentuk pasukan tentera dan sebagainya. Fakuntu ajidu, dan saya Syekh Qudari mendapati bahawa daripada min qiraatiha irtiyahan aziman, bahawa ia adalah satu benda yang sangat besar, sangat penting, sangat perlu. Wa kanat nafsi kathiran ma ta'assafa ala tarkil muslimina laha, dan saya, dalam diri saya mendapati, saya merasakan agak kecewa. Ta'assafa ala tarkil muslimina laha, kecewa kerana apa? Kerana ia semakin ditinggalkan oleh kaum muslimin, kan? Jadi benda-benda macam ni lah. Ini memang betul hakikatnya, yang mana Syekh meluahkan dalam pendahuluannya, menyatakan bahawa pada zaman beliau pun beliau melihat pengajian sirah ini semakin ataupun tidak diendahkan sangat. Kerana apa? Kerana kebanyakan umat Islam daripada dulu sampai ke hari ini, kita kata bidang ataupun yang kita kata sering menjadi tumpuannya adalah bidang fiqh dan hadis. Hadis pun mungkin kemudian lah, ataupun biasa fiqh ataupun kita kata akhlak ataupun tasawuf. Itu biasalah. Cerita tentang fiqh, solat, puasa, cerita tentang tasawuf, hati, akhlak dan sebagainya. Itu kebanyakannya mungkin kita kebanyakan lebih ringan lah kan. Mudah untuk seronok dengar cerita pasal munakahat, cerita pasal taharah kan, cerita tentang hati, cerita sifat mazmumah. Itu mungkin pada
umumnya umat Islam ataupun kaum muslimin lebih ringan ataupun lebih santai untuk didengari berbanding dengan sirah. Sirah ni dia agak sedikit beratlah, melibatkan sejarah kan, kita nak baca sebab dia memerlukan penghayatan. Sejarah ni memerlukan penghayatan. فَكُلَّمَا أَجِدُ مَنْ يَشْتَغِلُ بِهَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَقْدَمُ لَهُمُ الْعَذْرُ بِالتَّطْوِيلِ الْكُتُبِ الْمُؤَلِّفَةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ. Dan saya juga mendapati bahawa kalau kita lihat kitab-kitab sejarah ini banyak yang tebal-tebal. Kan kitab sejarah ni tebal-tebal belaka. Kalau kita lihat kitab Sirah Ibn Hisham, ada satu cetakannya 2 jilid. Tebal 2 jilid Ibn Hisham. Ada satu lagi kalau mungkin yang nak tebal lagi Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir, tebal. Tapi ada sebahagian jilid-jilid yang pertama tu tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian ada lagi At-Tarikh At-Tabari, Al-Imam Jarir At-Tabari ada memuatkan sirah Nabi, dan kitab itu banyak kitab-kitab besar. Dan dia termasuk di dalam sebuah kitab sejarah yang besarlah, ensiklopedia. Bahagian pertama tu barulah ada kitab tentang sirah Nabi. Jadi dia tak ada lagi satu kitab yang kecil yang dikeluarkan daripada kitab-kitab yang besar tu untuk memudahkan pembacaan kaum muslimin. Itu apa yang Syekh Khudari kata. فَلَمَّا قَدَمْتُ الْمَدِينَةِ مَنْصُورَةً جَمَعْتَنِي نَوَادِي مَعَ مَحْمُودِ بِن سَالِمِ الْقَاضِي بِمَحْكَمَةِ مَنْصُورَةٍ. Kemudian Syekh cerita apabila beliau mengunjungi satu kota namanya Mansurah, ni ada di Mesir, dan beliau bertemu dengan sahabatnya Mahmud bin Salim. Ini seorang qadhi lah. Kemudian beliau pun berbincang bersama sahabatnya. Jama'tani fawajadtu minhu ilman bidinih taqifu dunahu fahawla rijal wa ta'akhara an musabaqati fil abtal. Fakullama tawadda'u mas'alah diniyah illa wajadtuhu mubarrazan fiha mufassahan al jawabi anha. Dan ketika mana sebabkan kawan Syekh Khudari ini seorang hakim, jadi Syekh Khudari ini berbincang-bincang tentang masalah fiqh, kawan dia ni boleh menjawab. Maksudnya mudahlah, perbincangan fiqh itu mudah untuk dilakukan berbanding dengan sejarah yang sirah yang disebutkan oleh Syekh Khudari tadi. Jadi daripada situ, amma alamahu bi sirati rasulul karim fa indahu minha al khabarul yakin wa kuntu kathiran ma asma'hu yatashawwafa li amali sirah khaliyah min al-hashwi wa ta'qid tantafi'u biha 'amatil muslimin. Kemudian kawan pada Syekh Khudari ini mengatakan bahawa dia seolah macam katalah kepada Syekh Khudari, kamu buatlah satu kitab tentang sirah pula, sebab kawan Syekh ni seorang hakim, dia bidang fiqh. Jadi kawan ni pun cadanglah kepada Syekh, kata kamu tulislah juga kitab tentang sirah supaya mudah untuk dibaca. Kan macam itulah dialognya ketika itu. Walakinni kuntu ara fi azimati kusuran an tanfizi raghbati. Tapi malangnya Syekh Khudari ni merasa agak terkejut dah. Dia kata macam mana saya nak buat ni kan. Dia seolah macam bercakap dalam diri sendiri kan. Sebab kawan dia minta tuliskan kitab sirah, tapi pada permulaannya Syekh Khudari merasa adakah dia boleh mampu membuatnya kan. Wa tanmimi umniyatihi, dan untuk mencapai hasratnya itu. Fa'inal maqamul azim wa su'ubatihi a'zam. Kenapa? Pada Syekh Khudari dia meluahkan perasaannya bahawa untuk meringkaskan, merumuskan ataupun menghasilkan sebuah kitab yang kecil yang mudah difahami berkaitan dengan sirah ini adalah satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang kita azim kan, agunglah kita katakan, bukan calang-calang orang boleh buat kan. Walakin lam ara min al-amru bada'an talaqa ma kuntu asma'hu min kibari rijalin mansurah fa innahum aktharu min al-amani li'amali hadzal kitabil amim an-nafi'. Jadi walau bagaimanapun Syekh Khudari mendapati bahawa sepanjang penziarahan beliau di Mansurah itu ramai penduduk di sana, sebab dia kenal Syekh Khudari ini mengajar sejarah. Dia kata, oh kamu tulislah buku, kamu tulis, macam seolah macam memberi satu galakan kepada beliau untuk menulis juga. Kita kata ada suntikan semangat lah begitu.
Jadi fakumtu muta'ammidan 'ala Allahi rajian minhu an yuwaffiqani lama fihi ridha. Jadi Syekh pun akhirnya kita kata berserah kepada Allah Taala, beliau bertekad untuk menunaikan hasrat tersebut, mengharapkan kemudahan daripada Allah Taala. Wa wasaltu asyiru bisara hatta balagat almuna. Akhirnya beliau pun memulakan penulisannya sehinggalah akhirnya selesai. Fahamdulillahi sahalal munalu ala adbil mawarid tantafi'u bihi al-ammah wa tarji'u ilaihi al-khassah. Akhirnya kitab yang dihasilkan ni Nurul Yakin ni berjaya disiapkan dan ia akhirnya berjaya dimanfaatkan oleh orang umum, ammah. Maksudnya apa? Semua boleh baca. Kanak-kanak pun kita boleh ajar, kita ajar di sekolah dalam bahasa Melayu lah kan. Boleh ajar di kuliah, di masjid, boleh ajar di universiti. Jadi benda ni, kitab ni boleh diajar kepada sesiapa saja. Bahkan wa tarji'u ilaihil khassah. Bahkan kalau orang-orang yang nak mengkaji sirah tu pun boleh merujuk kitab Syekh Khudari ni kerana ada banyak faedah-faedah yang ada dinukilkan oleh Syekh membantu kepada pengkaji-pengkaji. Macam alhamdulillah saya sendiri pun mengaji di UKM itu ada satu subjek namanya fiqh sirah. Tetapi kami dulu di sana mengaji kitab Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, fiqh sirah. Tapi bagaimanapun penghasilan fiqh sirah itu pun ada kita kata kesinambungan daripada penulisan daripada kitab-kitab sirah yang terdahulu, termasuklah Syekh Khudari Nurul Yakin. Dan saya juga difahamkan kitab Nurul Yakin ini turut diajar di pondok-pondok. Kalau kita tahu ada kawan-kawan ataupun anak-anak atau anak saudara kita di pondok, mungkin boleh tanyakan mereka mengaji sirah guna kitab apa. Tak silap saya ada, kalau di Kelantan tu ada yang pakai kitab Nurul Yakin. Tapi tulisan Jawi lah, terjemahan tulisan Jawi. Okey, kemudian wa qad kana mawridi fi ta'lifil Qur'anul Syarif wa sahihis sunnah, dan apa yang digunakan ataupun sumber amilan yang digunakan oleh Syekh Khudari adalah Al-Quranul Karim. Sudah tentunya beliau mengambil sumbernya daripada Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi dalam itu melalui pengetahuan tentang asbabun nuzul, ayat-ayat tertentu, kita dapat mengetahui apa yang berlaku ketika itu. Misalnya surah, kita biasa maklumlah apa? Surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ kita tahu kisah di sebalik penurunan ayat tersebut. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang lain, semua itu ada berlaku di dalam hidup Nabi SAW, dan itu pun adalah sebahagian daripada sirah. Dan sudah tentu kalau nak mengetahui sebab asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, nak mengetahui tentang kisah ataupun sirah yang berlaku pada penurunan ayat tersebut, memerlukan pengetahuan terhadap ilmu ulumul Quran. Di dalamnya ada ilmu asbabun nuzul. Itu pun sebahagian sebab Syekh Khudari merupakan kita kata seorang yang dah ustaz mengajar pengajar Islam, jadi beliau manfaatkan pengetahuan tersebut untuk menyusun kitab sirah ini. Dan kita dapati jugalah kalau kita hari ini, minta maaflah saya terpaksa sebut, kalau kita baca tentang sirah, kita perhatikan betul-betul, tengok sumber-sumber rujukan yang digunakan. Kadang-kadang kita risau juga, kita bercerita tentang sirah, tetapi seolah-olah kita meletakkan diri kita itu dalam kisah sirah tersebut. Kita bukan cerita pasal Nabi, kita sebenarnya nak cerita tentang diri kita, keluahan diri kita lah, tapi kita seolah-olah nak kaitkan dengan sirah itu kan. Macam-macam lah sekarang kan, gaya-gaya penulisan hari ini kan. Tapi dia dakwa itu adalah kitab sirah. Itu bahaya. Walau bagaimanapun, kita kena carilah bahan-bahan yang betul, rujukan yang betul, supaya tidak tersasar. Adapun kalau nak ibrah daripada sirah, itu tiada masalah. Kita nak menghayati sirah Rasulullah kan, supaya lebih kita memahami lah. Tapi dengan syarat kena mengaji dulu kitab sirah yang sebenar. Baik. Dan kemudian beliau Syekh Khudari turut menggunakan hadis sahihis sunnah. Beliau meletakkan ataupun memanfaatkan sumber-sumber hadis yang sahih. Jadi kita juga maklum bahawa dalam sirah ini ada satu sumber-sumber yang disebut sebagai sumber Israiliyat.
Jadi sebahagian sejarawan berpandangan bahawa tidak mengapa masukkan sumber-sumber tersebut kerana ia merupakan berasal daripada orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi. Jadi mereka memasukkan juga. Ada setengah ulama kata tak boleh menggunakan kisah-kisah Israeliat. Itu adalah pembincangan di peringkat atasan. Maksudnya golongan-golongan khusus. Adapun kita sebagai orang awam, asalkan kita berpandukan, tak kisahlah kalau dapat sebaik-baiknya guna yang pengetahuannya asas, bergantung kepada hadis sahih pun sudah memadai. Kalau nak pergi lanjutkan lagi, barulah baca kitab-kitab yang lebih dalam. Itulah sebab dia kenapa jarang orang membicarakan tentang ataupun membuka kitab Sirah Ibn Hisham. Kalau tuan-tuan dan puan lihat, kalau di kuliah-kuliah, setahu saya jarang orang membaca kitab Sirah Ibn Hisham. Ibn Hisham tebal kan? Tebal tu. Sebab salah satunya adalah bahasanya sedikit rumit. Perbahasannya sangat mendalam. Dan salah satunya lagi disebabkan Sirah Ibn Hisham ini adalah kitab yang terawal. Jadi Al-Imam Ibn Hisham kebanyakannya mengumpul sahaja sumber-sumber itu. Ya, tak kisahlah beliau dengar daripada orang Syiah ke, kan? Kita Syiah dulu lah, bukan Syiah sekarang. Sumber-sumber Israeliat ke ada, kan? Macam-macam. Jadi beliau kumpulkan semua dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Jadi ulama yang berikutnya mereka menyaring. Jadi sampailah ke hari ini kita boleh Syekh Khudari mengatakan beliau menggunakan hadis yang sahih saja. Jadi tidak mengapa. Dia itu adalah perkembangan ilmu sirah. Jadi sebab itulah kita baca kitab-kitab yang ringkas, yang mudah supaya senang untuk difahami. Adapun untuk kajian boleh baca kepada kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih tinggi. Mimma rawahu al-Imamani al-Bukhari wal Muslim. Beliau sebut secara khusus hadis-hadis yang beliau gunakan adalah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Walam akhruju anhuma illa fima la budda min tafhibil ibarat. Walaupun begitu, Syekh kata, saya turut memanfaatkan kalau andai kata ada ibarat yang tidak dapat difahami, maka Syekh memanfaatkanlah sumber-sumber hadis daripada selain daripada Imam Bukhari dan Muslim. Itu ada pengecualian di situ. Fakana yusa'iduni asy-syifa liqadi ayat. Ni rujukan. Kalau kita tanya apa rujukan yang Syekh Khudari gunakan untuk menyusun kitab sirah ini, maka Syekh jelaskan di sini yang pertama, kitab sirah yang beliau gunakan berjudul Asy-Syifa. Nama lengkapnya Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karangan Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki. Seorang ulama ulama yang lahir di Maghribi ataupun kita kata Andalus waktu itu. Kan? Yang kemudian yang kedua As-Sirah Al-Halabiyah. Ni ada kitab Sirah Al-Halabiyah. Sebuah kitab sirah yang lain. Dan Al-Mawahibul Laduniyah karangan Al-Imam Al-Qastalani. Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Maksudnya banyaklah. Itu sumber-sumber tambahan. Jadi untuk pengajian sirah, turutan sumber pengajian sirah kita letak yang pertama tadi Al-Quran, kemudian hadis sahih, kemudian yang ketiga barulah lain-lain sumber. Lain-lain sumber tu datangnya macam kitab-kitab yang Syekh Khudari dah sebutkan tadi. Jangan terus ambil kitab sirah ni, buku-buku sirah ataupun nak belajar sirah, terus ambil daripada kitab-kitab yang kita tak tahu bersumber je datang dari mana. Kan? Kita dengar-dengar orang cerita kan. Jadi banyaklah benda kesalahfahaman yang berlaku kalau kita tidak mengikut turutan, terutama untuk menulis buku-buku tentang sirah. Kan? Kena sumber tu kena jelas. Haza wa as'alullahu min fadlihi, dan saya berdoa, Syekh Khudari berdoa, mudah-mudahan dengan limpahan kurnianya ayuwaffiqu a'immatina wal umara'una liqtida'i bi sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa supaya para pemimpin kita, a'immah, para imam-imam kita, para a'immah wa umara dan para pemimpin kita berusaha ataupun mampu bersungguh-sungguh liiqtidai, mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ahya'i ma'alimi dinih,
bukan saja mencontohi, ihya, menghidupkan ma'alim dinih, kehidupan beragama yang Nabi bawa, hatta yu'ayyadu bi ruhi min indillah, sehinggalah supaya kita kata agama Islam itu dapat dimuliakan ataupun diangkat kembali oleh Allah Ta'ala. Wa qad ana, dan sekarang ini maka kita teruskan, an nashra'u fima qasadnahu musta'ina bihaulillahi fanaqulu, maka kita sambung kepada perbicaraan kita. Masuk bawahlah Syekh, masuk kepada bab yang pertama. Itu mukadimah yang saya bacakan tadi dan saya terjemahkan, saya jelaskan sedikit mukadimah yang dinyatakan ataupun dinukilkan oleh Syekh Khudari Beg di dalam kitabnya Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Baik. Sebelum kita masuk kepada topik yang pertama, di akhir perenggan mukadimah yang disebutkan oleh Syekh Khudari, beliau menyebutkan bahawa kepentingan, saya sebutkan tadi, kepentingan untuk liiqtidai, iqtida. Ini kita doakanlah semoga kita dapat kembalikan, kita dapat menghayati, dapat mengikuti kembali apa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita lihat mungkin Syekh Khudari sendiri pada zaman beliau, pada awal abad ke-20 itu, melihat umat Islam, macam tadi satu beliau dah sebut semakin meninggalkan pengajian sirah. Dan yang kedua disebutkan juga beliau berharap supaya tidak hanya sekadar mengaji sirah, tapi mengikuti, mencontohi apa yang dipelajari daripada kitab sirah itu. Kan? Jadi sudah tentulah dalam kitab sirah ini cerita tentang Nabi, cerita tentang Nabi SAW, maka kita kena ikutlah. Tidak hanya setakat berbicara, maka kita follow ataupun kita mengikuti apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Kerana kita lihat hari ini bagaimana keadaan umat Islam, waliyazubillah, kalau kita lihat perkembangan yang terkini yang berlaku di Sudan. Ini satu perkembangan yang agak membimbangkan kerana ia melibatkan orang Islam. Kita minta jauhlah supaya tidak berlaku di negara kita, dan di Sudan itu diberikanlah keamanan supaya tidak lagi lah berlaku peperangan. Mereka sesama Islam membunuh. Jadi hal ini menyebabkan timbul satu masalah ataupun kita kata stigma kepada orang muka Islam, iaitu Islamofobia. Kalau dahulu pada tahun 2001 waktu zaman kita kata zaman Amerika Syarikat menjajah Iraq, dikatakan bahawa di situ ada pengganas-pengganas yang dinisbahkan kepada kumpulan-kumpulan Islam. Terus dilabelkan Islamofobia kan. Muncul sejak itulah Islamofobia untuk menonjolkan satu persepsi jahat terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri. Jadi kat situlah salah satu caranya adalah kita kembali balik penghayatan kita pada sirah Rasulullah. Bukan hanya tidak cukup pada sirah, hadis-hadis baginda Al-Quran, kita menghayati kembali akhlak-akhlak Islam, supaya umat Islam ini kembalilah menonjolkan kembali nilai-nilai Islam yang sebenar. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam sirah itu banyaklah sebenarnya setiap perjalanan hidup Nabi itu contoh-contoh yang kita boleh ambil, dan sudah tentu setiap contoh yang bagi tunjukkan itu buktinya jelas, sehingga menyebabkan kalau dari sudut akhlaknya ramai yang tertarik kepada baginda. Ramai yang tertarik pada baginda. Jadi pada situ kita cuba hidupkan kembali. Kan? Kalau kita lihatlah juga sebagai satu contoh yang lain, kan? Disebabkan keadaan umat Islam yang sebegitu, maka golongan-golongan yang bukan Islam mula ambil kesempatan. Mereka mengatakan, oh, agama mereka lah yang selamat, agama mereka lah yang selamat. Jadi disebabkan kekacauan yang berlaku dalam kalangan umat Islam itu membuka satu ruang fitnah yang baru. Jadi itu kita nak tutup, kan? Kita nak tutup supaya biar kita kembalikan balik kefahaman kita, cara hidup penghayatan Islam kita yang sebenar, supaya golong-golong ini tidak dapat untuk mengacau ataupun menyucuk-nyucuk umat Islam ini sehingga menyebabkan kerosakan berlaku. Waliyahzubillah. Jadi disebutkan oleh Syekh Khudari, sebut al-a'immatuna, para imam-imam kita, golongan-golongan ulama kita. Syekh sebut
Tidak Syekh, yang menariknya Syekh tak sebut orang awam. Syekh sebut dua orang yang utama dalam masyarakat Islam, iaitu pertama a'immah, para imam, para ulama kita, para syekh kita, tok guru kita, dan umarauna, para pemimpin-pemimpin kita. Islam yang muslim. Mereka ini kena memahamilah tentang penghayatan sirah supaya mereka ini dapat menunjukkan kepada rakyatnya, orang bawahannya, contoh-contoh yang terbaik hasil daripada panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada 3 minit lagi. Okey, ada sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk kepada topik yang pertama. Mungkin kalau sempat topik yang pertama lah, ya. Separuh. Jadi kita sambung waqad an nashra'u fi ma qasadnahu musta'ina bihaulillahi fanaqulu an-nasabu asy-syarif. Okey, jadi bab pertama atau topik pertama yang disebutkan oleh Syekh Khudari adalah tentang nasab Nabi yang mulia. Justru untuk pengajian sirah yang mula-mula ataupun yang kita kata yang paling penting yang kita kena ketahui adalah tentang siapakah baginda Rasul. Siapalah Nabi Muhammad kita? Keturunan manakah baginda? Siapa nama ayahnya? Kaum manakah baginda? Siapa nama ibu baginda? Itu perkara-perkara yang asas. Jadi alhamdulillah anak-anak kita ataupun adik-adik kita di sekolah, sejak sekolah rendah tadika lagi sudah mengenali Nabi SAW, dan bahkan mereka sudah menghafal pun, ada setengah tu menghafal keturunan Nabi SAW sehingga Qusay bin Kilab. Kita baca Muhammad bin Abdullah sampai Qusay bin Kilab. Masya Allah. Jadi kita nak tengok nasab baginda yang mulia. As-Sayyidul Akram alladhi syarafan nasu biwujudih huwa Muhammad bin Abdullah min zawjihi Aminah binti Wahab az-Zuhriyah al-Qurashiyah. Nabi Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Abdullah, isterinya ataupun ibu kepada baginda namanya Aminah binti Wahab az-Zuhriyah. Kenapa? Baginda daripada Bani Zuhrah al-Qurashiyah, daripada kaum Quraisy. Bermaksud ayah Nabi, ibu Nabi, kedua-duanya daripada kaum Quraisy. Adapun ayah Nabi Muhammad Abdullah daripada Bani Hashim. Ibu baginda Bani Zuhrah. Semuanya daripada Quraisy. Kiranya Quraisy ini adalah satu keluarga besar di Mekah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Muttalib. Jadi Abdul Muttalib isterinya Fatimah binti Umar al-Makhzumiyah al-Qurashiyah. Al-Quraisy juga. Wa kana Abdul Muttalib syaikhan mu'azzaman fi Quraisy. Dan Abdul Muttalib ini adalah seorang syekh. Kenapa syekh? Syekh ini adalah satu istilah. Kalau kita baca dalam sejarah bangsa Arab itu, dia kira macam ketua kampung lah. Syekh ini ketua kampung. Kalau di Sungai Ramal ni, kita ada ketua kampungnya. Jadi kalau di Mekah itu, ketua kabilah ketua kabilah Quraisy di Mekah adalah Abdul Muttalib. Syaikhan mu'azzaman, yang dikagumi, yang dihormati, fi Quraisy, dalam kalangan kaum Quraisy. Yasduruna an ra'yihi fi muskilatihim wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim. Mahmatihim. Yang mana menjadi rujukan ataupun menjadi orang yang sering diminta pandangan. Kalau ada masalah, orang Quraisy ini akan bertemu dengan Abdul Muttalib untuk mendapatkan pandangan dan penyelesaian. Dan kalau ada apa-apa perkara, maka beliau akan dijemput ataupun diutamakan. Layaknya lah seperti ketua kampung kita kan. Kalau ada majlis ke, ada apa ke, majlis kerajaan, beliau akan dijemput untuk hadir bersama. Kemudian, kita tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yang keempat bin Hashim.
Isterinya bernama Zawjihi Salma binti Amru An-Najjariyah Al-Khazrajiyah. Bila sebut Al-Khazrajiyah ni adalah daripada kaum Bani Khazraj di Madinah, Yathrib waktu itu. Mungkin isteri kepada Hashim ini berhijrah dari Yathrib ke Mekah, berkahwin dengan Hashim. Khazraj, Aus dan Khazraj, itu dia penduduk asal di Yathrib ataupun Madinah kemudiannya. Kemudian yang kelima, bin Abdul Manaf. Isterinya bernama Atikah binti Murrah As-Sulamiyah. Bin Qusay, isterinya bernama Hubba binti Hulaid Al-Khuza'iyah. Wa kana ila Qusay fi jahiliyah hijabatul bait. Okey, baik. Kita sambung isyak dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi sampai kepada Qusay. Kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ada keturunan tingkatan yang ke-6. Qusay adalah kita kata kalau kita lihat Abdul Manaf ini tadi Abdul Muttalib Abdul Muttalib dikenali sebagai syekh, seorang kita kata tokoh yang dihormati. Moyang kepada Abdul Manaf iaitu Qusay jauh lebih dahulu telah membentuk satu kepimpinan yang dihormati. Kan kiranya macam kemuliaan, kehormatan yang ada pada Abdul Muttalib ketika itu adalah diwarisi daripada moyang beliau yang bernama Qusay. Sebelum itu kita pasuk situ. Kenapa kita kena baca sangat silsilah Nabi Muhammad SAW ini? Kerana ada dakwaan-dakwaan golongan-golongan orientalis, golongan-golongan yang memusuhi Islam. Mereka mencemarkan, mereka mengherdik, menghina Nabi SAW dengan mengatakan Nabi ini anak yatim, Nabi ini sekian-sekian, sehingga mereka menafikan, mengetepikan bahawa Nabi SAW adalah kita kata berasal daripada keturunan yang mulia. Bukan sembarangan Allah Ta'ala lantik ataupun pilih Nabi Muhammad SAW ini untuk menjadi Rasul akhir zaman, yang mana beliau baginda sendiri adalah kita kata daripada keturunan yang dihormati, yang mulia ketika itu. Salah satunya adalah mulia dari sudut nasab. Dari sudut nasabnya memang nasabnya yang mulia. Dan kalau kita lihat kisah berkenaan moyang baginda ini, Qusay ini adalah wa kana ila Qusay fi jahiliyah hujjajul bait. Kalau kita baca dulu hujjajul bait siqayatul hajj it'amul musamma rifadah an-nadwa dan al-liwa. Qusay ini nak kata memiliki kuasa ataupun kepimpinannya yang hebat. Kerana apa? Kerana Qusay memiliki ataupun menjaga 5 perkara yang ada di Kaabah. Kita kata kawasan Baitul Haram tu lah. Sebab apa? Sebab ketika itu walaupun pada zaman jahiliah, kalau kita baca sejarahnya, kaum-kaum Arab terutamanya kaum Quraisy yang berada di sekitar Kaabah itu, mereka tetap menghormati Kaabah sebagai rumah Tuhan. Maksudnya mereka lah Baitul Haram, macam-macam lah rumah Tuhan kan. Walaupun mereka sebut Baitullah, tapi pada akidah mereka itu belum lagi dengan akidah Islam. Mereka percaya itu tempat suci warisan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada mereka. Tapi kita maklum betapa sudah berlaku kita kata hurafat yang ada di sekitar Kaabah itu. Tapi walau bagaimanapun, dari sudut penguasaan, dari sudut pertanggungjawaban, dari sudut penjagaan Kaabah itu berada di tangan kaum Quraisy. Dan dia dilihat dapat antaranya adalah pada zaman Qusay. Yang mana Qusay ini bertanggungjawab ke atas kita kata hijabatul bait. Hijab maksudnya memegang kunci Kaabah itu berada pada Qusay. Siqayatul hajj memberi minum, siqayah. Orang datang kan, orang pergi berziarah, maka kaum Quraisy yang dipimpin oleh Qusay bertanggungjawab memberi minum. Maksudnya melayanlah tetamu-tetamu yang datang ke Baitullah atau Kaabah ketika itu. Kemudian ar-rifadah memberi makan. Kan? Maksudnya orang itu bagi makan juga, melayan tetamu yang datang. An-nadwah. An-nadwah ni adalah satu kita kata macam balai rakyat lah kan, biar ada di Mekah ketika itu. Dan yang terakhir al-liwa, memegang panji-panji tentera. Maka kelima-lima elemen ini dikuasai ataupun dijaga oleh Qusay, moyang Nabi ni lah. Maka orang hormatlah, patuh kepada beliau. Dan ketika itu jugalah kita lihat bagaimana kaum Quraisy ini berbangga-bangga kerana mereka bertanggungjawab, kita kata banggalah menjaga Kaabah itu sejak daripada zaman dulu lagi kan. Berkhidmat kepada Kaabah. Walaupun pada ketika itu sudah larilah kan dia punya kita kata amalannya ketika itu pada zaman jahiliah. Namun walamma ashrafa 'alal maut, ketika mana Qusay
wafat, ja'alaha min yadin ahadun auladihi Abduddar. Jadi beliau wasiatkan sebelum beliau wafat, kelima-lima ini diserahkan kepada anaknya namanya Abduddar. Abduddar. Lakin Banu Abdul Manaf, iaitu apa? Sepupu dah, sepupu dia. Anak-anak Abdul Manaf, anak-anak kepada ayahnya apa? Yalah lebih kurang macam anak saudara atau sepupu tu lah kan. Ajma'u ra'yuhum ala alla yatraku bani ammihim Abduddar yasta'tharuna bihadzal mafakhir. Jadi anak-anak Abdul Manaf ni tidak setuju, maka dia kata tak aci lah kan, nak bagi kepada Abduddar. Jadi dia macam nak nak seolah macam dia nak juga hak ataupun nak menjaga tanggungjawab menjaga Kaabah itu, mereka nak juga anak-anak Abdul Manaf. Hampir-hampir wakada yafdul al-amru ila al-qital, hampir-hampir membawa kepada pembunuhan, nak perang. Laula an tadaraka al-amru uqala'u fariqain, tapi hampir-hampir berlaku peperangan, mujurlah ada orang bijaksana di antara dua-dua pihak itu, mereka mencadangkan supaya berdamai dengan cara membahagi tugasan tersebut. Jadi bukan apa, sebab kadang-kadang lumrah manusia, ada setengah tu orang, saya tak kisahlah, kalau dilantik pun aku sajalah kan. Nak lantik jadi pengurusi ke, jadi presiden ke, jadi ketua persatuan ke apa, kita aku je lah kan. Orang bagi tu kita ambil je lah. Ada setengah tu orang dia menanti-nantikan, aku nak dapat ni. Bukan sebab kadang satu segi macam gila kuasa ke, tak. Ada setengah tu memang nalurinya, memang dia suka memimpin, dia suka ke hadapan, dia suka bercakap. Tapi bila dia tak dapat jawatan yang membolehkan dia berperanan sebegitu, dia rasa tak sedap hati. Jadi dia nak juga. Jadi itulah yang berlaku kepada ketua atau anak-anak Abdul Manaf tadi. Mereka nak juga, nak menyumbang. Bagilah kami menyumbang juga, kan? Takkan nak mereka saja kan? Maka last sekali, okey, kamu ambil lah, bagi dua. Fa'atu Bani Abdul Manaf as-siqayah wa rifadah. Maka anak-anak Abdul Manaf pun dibagilah tugasan, sudah bermusyarat semua. As-siqayah memberi minum dan memberi makan, bagi kepada Abdul Manaf. Okey. Wa okey. Fadamat fiha ila an antaha Abbas ibn Muttalib. Amal hijabah fa baqiyat biyadi Bani Abduddar. Maka menjaga kunci Kaabah diberi kepada Bani Abduddar. Rumusannya sampailah ke hari ini keturunan Abduddar memegang kunci Kaabah. Walaupun kerajaan dah bertukar di Arab Saudi, walaupun di Makkah itu dah ada kerajaan Saudi, yang pegang kunci Kaabah itu tetap lagi keturunan Bani Abduddar. Dia pegang kunci itu, dialah yang akan membuka pintu Kaabah untuk bagi sesiapa lah masuk ke dalam Kaabah itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung kepada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pengajian kita pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا